Mengapa anda rasa terdesak untuk mengumumkan setiap perubahan kecil dalam hidup anda di media sosial? Resolusi tahun baru, rutin senaman baru, buku motivasi yang baru anda baca. Kita hidup dalam budaya di mana jika sesuatu itu tidak didokumentasikan dan disiarkan, ia seolah-olah tidak pernah berlaku. Kita memberitahu dunia, saya sedang berubah dengan harapan sorakan dan kata-kata semangat mereka akan menjadikan perubahan itu nyata. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda, desakan untuk mendapatkan pengesahan luaran ini sebenarnya adalah perangkap terbesar yang menghalang transformasi sejati anda? Bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa perubahan yang paling mendalam, paling kekal dan paling berkuasa berlaku dalam kesunyian mutlak, tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan jauh di dalam diri anda? Keinginan untuk menghebahkan perubahan anda adalah petanda jelas bahawa identiti lama anda masih berkuasa. Ia adalah ego lama anda yang sedang menjerit meminta perhatian, cuba mengawal naratif perubahan itu untuk memastikan ia masih relevan. Ia takut akan kehilangan kuasa. Transformasi yang tulen tidak memerlukan penonton. Ia tidak memerlukan likes atau komen. Ia memerlukan sesuatu yang jauh lebih hebat, koheren dalaman. Ia adalah satu proses peribadi yang suci antara anda dan alam semesta. Jadi, bagaimanakah kita boleh memulakan perubahan yang benar-benar kekal? Jawapannya terletak pada memahami satu prinsip asas. Perubahan sebenar berlaku dalam senyap. Apabila anda membuat keputusan untuk berubah, anda sedang mencipta satu frekuensi tenaga yang baru. Bayangkan ia seperti menala stesen radio. Jika anda sentiasa menukar-nukar saluran dan memberitahu semua orang saluran mana yang anda cuba dengar, anda hanya akan menghasilkan bunyi, bising dan statik. Tenaga anda tersebar ke merata tempat. Sebaliknya, apabila anda melakukan kerja ini secara senyap, secara peribadi, anda menumpukan semua tenaga anda kepada satu frekuensi. Anda memegang getaran itu dengan kemas, melindunginya dan membenarkannya menjadi stabil. Sains kuantum menyokong idea ini melalui konsep pemerhati atau the observer effect. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian, ia boleh berada di mana-mana sahaja sehingga ia diperhatikan. Pada saat pemerhatian, gelombang kebarangkalian ini runtuh menjadi satu realiti fizikal. Ramai orang salah faham tentang ini. Mereka fikir pemerhati bermaksud memberitahu dunia. Tidak. Pemerhati yang paling berkuasa adalah kesedaran anda sendiri. Fokus dalaman anda yang tidak berbelah bahagi adalah daya yang meruntuhkan potensi tak terhingga di medan kuantum menjadi pengalaman nyata dalam hidup anda. Medan kuantum tidak bertindak balas terhadap pengumuman anda. Ia bertindak balas terhadap frekuensi dalaman anda yang senyap dan konsisten. Punca utama kegagalan transformasi bukanlah kekurangan usaha, tetapi kekurangan pemahaman tentang identiti. Anda tidak boleh mencipta masa depan yang baru sambil berpegang pada identiti masa lalu. Perubahan yang sebenar bukanlah tentang apa yang anda lakukan, tetapi tentang siapa diri anda yang sedang menjadi. Apabila anda mengisytiharkan, saya akan mula bersenam. Anda masih beroperasi dari identiti seseorang yang tidak bersenam. Tetapi apabila anda secara senyap membuat keputusan dalaman, saya adalah seorang yang sihat dan cergas. Sesuatu yang ajaib mula berlaku di dalam otak anda. Neuroscience memberitahu kita bahawa setiap kali anda mempunyai pemikiran atau perasaan, sel-sel saraf di dalam otak anda berhubung. Apabila anda mengulanginya, hubungan ini menjadi lebih kuat, membentuk apa yang dipanggil laluan neural. Identiti lama anda hanyalah satu set laluan neural yang telah anda gunakan berulang kali sehingga ia menjadi automatik.
Apabila anda mula membina identiti baru secara dalaman, anda sedang membina laluan neural yang baru. Laluan ini pada mulanya sangat rapuh dan lemah. Sekarang, bayangkan anda mengumumkan perubahan ini kepada dunia. Rakan anda mungkin berkata, bukankah kau dulu malas? Atau keluarga anda mungkin mempersoalkannya. Setiap keraguan dan pertikaian dari luar adalah seperti ribut yang memusnahkan jambatan baru yang sedang anda bina di dalam otak anda. Tenaga keraguan mereka mengganggu proses pendawaian semula anda sebelum ia sempat menjadi stabil. Inilah sebabnya mengapa kesenyapan adalah perisai anda. Di dalam kesunyian, anda melindungi laluan neural baru ini, memberikannya ruang dan masa untuk menjadi kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Minda separa sedar anda yang mengawal sembilan tingkah laku harian anda diprogramkan melalui pengulangan dan emosi. Ia tidak dapat membezakan antara pengalaman sebenar dan pengalaman yang anda bayangkan dengan jelas. Dengan secara senyap menjadi orang yang baru itu, anda sedang memprogram semula sistem operasi anda dari dalam. Mekanisme di sebalik semua ini boleh diringkaskan dalam satu perkataan, koheren. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda. Koheren adalah keadaan di mana fikiran, emosi dan keadaan fizikal anda selari sepenuhnya, menghantar satu isyarat yang jelas dan kuat ke medan kuantum. Fikiran anda memikirkan kekayaan, emosi anda merasakan kelimpahan, dan badan anda berada dalam keadaan tenang dan menerima. Itulah koheren. Masalahnya, kebanyakan orang tidak koheren. Mereka bermeditasi selama 10 minit untuk merasakan ketenangan, tetapi kemudian menghabiskan 10 jam berikutnya dalam keadaan risau, ragu-ragu dan mengeluh. Ini seperti cuba memandu kereta dengan satu kaki menekan minyak dan satu lagi menekan brek pada masa yang sama. Anda tidak akan ke mana-mana. Anda menghantar isyarat yang bercanggah kepada alam semesta, dan alam semesta hanya akan memantulkan kembali kekeliruan anda. Jadi, bagaimana kita membina koheren? Melalui amalan dalaman yang senyap. Salah satu alat yang paling mudah dan berkuasa ialah pernafasan sedar. Apabila anda dengan sengaja memperlahankan pernafasan anda menghantar isyarat keselamatan kepada sistem saraf anda. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, membawa anda keluar dari mod lawan atau lari dan masuk ke dalam mod rehat dan baik pulih. Apabila ini berlaku, jantung anda mula berdegup dalam irama yang lebih teratur dan koheren. Degupan jantung ini menghasilkan medan elektromagnetik yang kuat, ribuan kali lebih kuat daripada medan otak. Medan ini memancarkan maklumat tentang keadaan dalaman anda ke persekitaran. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, rasa bersyukur, kasih sayang, kegembiraan, anda menyiarkan tanda tangan tenaga yang sangat kuat. Isyarat inilah yang berinteraksi dengan medan kuantum, menyusun semula potensi tenaga menjadi realiti yang sepadan dengan frekuensi anda. Anda tidak perlu berkata apa-apa. Getaran anda adalah komunikasi anda. Petunjuk sebenar bahawa anda telah berubah bukanlah pengiktirafan dari orang lain, tetapi satu anjakan dalaman yang tidak dapat disangkal. Ia adalah apabila situasi yang sama yang pernah mencetuskan kemarahan atau kebimbangan dalam diri anda kini tidak lagi memberi kesan. Anda melihatnya dan anda hanya merasakan ketenangan. Ini adalah anjakan somatik, perubahan yang dirasai di dalam badan anda. Inilah bukti sebenar bahawa pendawaian semula neural telah berlaku. Identiti lama anda telah kehilangan kuasanya. Perubahan ini berlaku pada tahap selular. Bidang epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi kita boleh memberi isyarat kepada jin kita untuk hidup atau mati. Apabila anda secara konsisten memelihara keadaan dalaman yang koheren seperti rasa syukur atau kasih sayang,
Anda secara literal menghantar arahan baru kepada sel-sel anda, mengubah ekspresi genetik anda dan kesihatan badan anda. Ini adalah proses yang sangat senyap dan peribadi. Tiada siapa yang boleh melihat gen anda dihidupkan, tetapi anda akan merasai hasilnya. Ajaran kerohanian kuno dari seluruh dunia telah lama memahami kuasa kesenyapan ini. Dalam banyak tradisi, kesunyian dianggap sebagai bahasa Tuhan atau alam semesta. Ia adalah dalam keheningan di mana kita boleh mendengar suara kebijaksanaan dalaman. Dengan mengumumkan perubahan kita mengisi ruang suci itu dengan bunyi bising. Ego menenggelamkan isyarat halus dari alam semesta. Fikirkan tentang seorang petani yang menanam benih. Dia tidak menggali benih itu setiap hari untuk memeriksa sama ada ia tumbuh. Dia tidak menjerit kepada benih itu untuk menyuruhnya tumbuh lebih cepat. Dia menanamnya, memberikannya air dan cahaya matahari, dan kemudian dia percaya pada proses yang tidak kelihatan yang berlaku di bawah tanah. Transformasi anda adalah benih itu. Lindunginya dalam kesunyian. Siraminya dengan koheren dalaman anda. Dan percayalah pada proses pertumbuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip ini dalam kehidupan seharian anda? Mulakan dengan menukar fokus anda daripada mengumumkan kepada menjadi. Daripada menulis senarai azam baru, luangkan masa 5 minit setiap pagi untuk duduk diam dan merasai bagaimana rasanya menjadi versi diri anda yang telah mencapai semua matlamat itu. Jangan hanya fikirkan tentangnya, rasakannya dalam setiap sel badan anda. Rasakan keyakinan, rasakan kegembiraan, rasakan kebebasan. Jadikan ritual harian anda senyap dan peribadi. Mungkin ia adalah sesi pernafasan sedar selama 3 minit sebelum anda memulakan kerja. Mungkin ia adalah saat kesyukuran senyap sebelum anda tidur. Amalan-amalan kecil dan konsisten ini adalah apa yang membina momentum. Setiap kali anda melakukannya, anda menguatkan laluan neural yang baru dan menstabilkan frekuensi baru anda. Cuba ini sekarang, di mana sahaja anda berada. Pejamkan mata anda untuk seketika. Tarik nafas dalam-dalam dan hembus perlahan-lahan. Sekarang, bangkitkan perasaan yang paling anda inginkan dalam hidup anda. Mungkin ia adalah perasaan kasih sayang yang mendalam, atau ketenangan yang mutlak, atau keyakinan yang tidak berbelah bahagi. Hanya rasakannya, tanpa perlu menamakannya atau memberitahu sesiapa. Benarkan perasaan itu memenuhi seluruh badan anda. Rasakan getarannya. Inilah kerja sebenar. Inilah komunikasi yang paling berkuasa dengan alam semesta. Setiap saat anda boleh memegang keadaan ini, anda sedang menulis semula realiti anda dari dalam ke luar. Cabaran terbesar akan datang apabila dunia luar tidak serta-merta mencerminkan perubahan dalaman anda. Anda mungkin masih menghadapi masalah kewangan, cabaran perhubungan atau isu kesihatan. Inilah ujian sebenar. Dunia 3D adalah cermin masa lalu. Ia adalah gamer tenaga lama anda. Minda anda yang telah dikondisikan oleh pengalaman lalu akan mula berbisik dengan keraguan. Lihat, tiada apa yang berubah. Ini semua karut. Pada saat inilah komitmen anda terhadap kesunyian dan koheren dalaman menjadi sangat penting. Tugas anda bukanlah untuk mencari bukti di luar. Tugas anda adalah untuk mengekalkan keadaan dalaman yang baru itu selama sekelawat tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh diri anda. Ini adalah tindakan iman yang tertinggi. Iman kepada yang tidak kelihatan. Anda perlu jatuh cinta dengan versi masa depan diri anda, sehingga anda tidak lagi memberi perhatian kepada realiti semasa anda. Setiap kali anda memilih untuk kembali kepada perasaan tenang, kelimpahan atau kesihatan, walaupun dunia luar menjerit sebaliknya, anda sedang melakukan perkara yang paling radikal. Anda sedang menarik tenaga anda keluar dari realiti lama
dan melaburkannya sepenuhnya dalam realiti baru. Identiti lama anda yang bergantung pada perhatian dan reaksi emosi anda untuk terus hidup, mula kelaparan dan mati. Di sinilah prinsip resonans dalam fizik kuantum memainkan peranan. Apabila frekuensi dalaman anda menjadi stabil dan koheren, anda mula beresonans dengan realiti yang sepadan. Seperti magnet, anda mula menarik orang, peluang dan idea yang bergetar pada frekuensi yang sama. Perkara tidak berlaku secara kebetulan. Ia berlaku melalui resonance. Anda tidak perlu mengejar apa-apa. Anda hanya perlu menjadi getaran itu. Dan realiti yang sepadan akan menemui anda. Jadi, mesej utamanya adalah ini. Transformasi sejati adalah satu proses dari dalam keluar. Ia senyap, tidak kelihatan dan sangat peribadi. Ia tidak memerlukan penonton. Ia tidak memerlukan pengesahan dan ia pastinya tidak memerlukan pengumuman di media sosial. Ia hanya memerlukan koheren dalaman anda yang tidak berbelah bahagi. Kuasa anda untuk mencipta realiti baru tidak terletak pada apa yang orang lain fikirkan tentang perjalanan anda, tetapi pada keadaan dalaman yang anda pelihara secara konsisten dalam kesunyian bilik anda sendiri. Lepaskan ketagihan untuk pengiktirafan luaran. Berhenti mencari bukti di luar diri anda bahawa anda sedang berubah. Bukti yang paling penting ialah anjakan yang anda rasai di dalam. Apabila anda tidak lagi bertindak balas terhadap pencetus lama, apabila anda merasakan kedamaian di tengah-tengah kekacauan, anda tahu anda telah berubah pada tahap yang paling asas. Itu lebih berharga daripada 1000 likes. Komitmen anda hari ini bukanlah untuk memberitahu dunia anda akan berubah. Komitmen anda adalah kepada diri sendiri untuk melakukan kerja dalaman secara senyap, secara konsisten dan dengan sepenuh hati. Mulakan dengan hanya satu perkara, pernafasan sedar anda. Setiap hari, luangkan beberapa minit untuk berhubung dengan diri anda, untuk menenangkan sistem saraf anda, dan untuk merasakan keadaan yang anda inginkan. Amalkannya seperti ia adalah perkara yang paling penting di dunia, kerana ia sememangnya begitu. Dan kemudian, saksikan bagaimana alam semesta dalam kebijaksanaannya yang tidak terhingga, mula menyusun semula dirinya di sekeliling anda yang baru, tanpa anda perlu berkata apa-apa. Video ini dicipta dengan niat, kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam untuk menyokong perjalanan anda mengingati siapa diri anda yang sebenar.